Allahu Akbar, jangan ulangi kesilapan saya tau. Jom ikut saya dari benih hingga tuai. Let's go. Tahu-tahu part yang ke-8 dah guys. Alhamdulillah, pokok saya dah umur 49 hari dah HST. Tak lama boleh tuai dah tu. Tapi episod kali ni saya akan terangkan kepentingan sistem sokongan. Kalau tak ada sistem sokongan, inilah jadi dia 3 tahun lepas kita mula-mula baru belajar bertani. Kita belajar dari pengalaman yang lepas, kita tambah banyak sistem sokongan setiap musim. Banyak mana tali saya bubur? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi kita guna tali pertanian dan atas sekali kita guna dawai. Bila pokok kita makin besar, buah makin banyak, dia akan berat dan mudah patah dan tumbang. Jadi sebab itulah kepentingannya sistem sokongan. Sistem sokongan ni bergantung kepada plot dan cara masing-masing. Yang penting pokok kita tak tumbang. Ini pula cara saya macam mana kita nak ikat tali belah tepi tu. Kalau ada modal lebih, kita boleh guna besi. Saya guna tali rapia. Jadi kalau tak nak bagi dia naik atas ke bawah macam tu, kita kena ikat macam ni. Kena lilit dia belah atas banyak kali dan kena lilit belah bawah banyak kali sampai dia tak gerak dan ikat mati dia. Barulah tak gerak kan, dan boleh tarik tali tu sampai ke ujung. Sebelah kanan dan kiri plot kita jangan lupa tau, kita kena tambah lagi besi sebelah tepi dia. Barulah kita boleh buat sistem sokongan. Kalau korang nak beli tali, bukan tali rapia biasa tau, cari tali pertanian macam ni. Alhamdulillah sangat, saya pun tak sangka pokok saya menjadi kali ni guys. Cantik sangat sampai nak tertutup dah jalan, tak tahulah nak meracun macam mana. Ini semua berkat doa anda kat luar sana lah ni, nak tengok episod yang seterusnya kan. Jadi korang doakan pokok saya cantik sampai kita nak tuai nanti. Saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada akak-akak abang-abang yang sentiasa support saya. Siapa nak part seterusnya, komen dekat bawah. Bye bye. Assalamualaikum.